Inilah principle of personal management. Principle of personal management. Things which matter most must never be at the mercy of things which matters last. Okay, some of the ayat ni kadang-kadang susah nak translate dan masih sedap bunyi dia. Tapi faham ke? Benda yang paling penting untuk kita tak sepatutnya menjadi at the mercy of ni, faham ke? Bahasa kita apa macam mana susah nak translate? At the mercy of, siapa faham? Boleh translate? Apa kalau nak bahasa Melayu cakap apa? Kan kalau in a way macam dalam konteks kalau benda yang penting tu at the mercy of benda yang tak penting, maksudnya yang menjadi mangsa tu benda yang penting lah in that sense kan? Maksudnya bila ada benda tak penting tu dia mengetepikan benda yang penting. So kalau benda penting tu jadi gitu, that should never happen lah. Kan contohnya, kenapa tak solat ni? Itulah tadi sibuk main. Dia macam benda tak penting, benda penting tu at the mercy of benda tak penting. So that should never happen